Salam sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar cara menjawab soalan kritis dan kreatif berdasarkan situasi. Fokus kita ialah situasi keusahawanan yang beretika dalam memajukan ekonomi. Sekarang, mari kita baca dan fahami situasi yang diberikan dengan teliti. Cuba fikir apakah masalah yang berlaku dalam petikan ini. Saya akan bacakan petikan ini. Hu Ying ingin menghasilkan kraf tangan untuk dijual. Meng Yu mencadangkan agar Hu Ying meniru rekaan popular supaya cepat laku. Namun begitu, Hu Ying bimbang jika meniru. Orang lain tidak akan menghargai hasil karyanya. Berdasarkan situasi di atas, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Hu Ying? Cuba fikirkan jawapan kamu. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu berfikir secara kritis dan kreatif. Ingat 3 perkara penting. Pertama, pilih tindakan yang betul. Kedua, buat keputusan yang bijak. Ketiga, amalkan nilai integriti. Contoh jawapan ialah, tindakan yang perlu dilakukan oleh Hu Ying ialah mengabaikan cadangan Meng Yu dan menghasilkan rekaan kraf tangan sendiri yang unik serta kreatif supaya hasil karyanya dihargai orang lain. Selain itu, Hu Ying boleh meneliti cita rasa pasaran untuk memastikan produknya menarik dan diminati pembeli. Ciri-ciri jawapan yang baik ialah, jawapan mestilah pendek dan tepat, mengandungi nilai murni, dan tidak melebihi 30 patah perkataan. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.